Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anis Maya binti Zulmajidil Hafiz. Pada hari ini 23 Oktober 2025, saya berada di IPG Kampus Pendidikan Islam Bangi. Sempena pertandingan pidato Piala Pengarah IPG. Walaupun pada awalnya saya berasa berdebar, tetapi saya dapat menyampaikan pidato dengan jayanya. Pidato ini terbahagi kepada dua sesi. Sesi yang pertama ialah pidato hafalan dan kedua pula ialah pidato spontan. Soalan pidato spontan saya bertajuk kecerdasan buatan sumber inspirasi. Saya dapat menyampaikan pidato spontan saya dengan cemerlang. Kini kami bersama tengah menanti-nantikan keputusan pertandingan. Jom kita nantikan. Keputusan dah diumumkan. Agak-agaknya saya dapat nombor berapa ya? Tada! Saya dapat nombor 4. Daripada 20 peserta, dapat nombor 4 tu okey lah kan? Tengoklah, saya dapat RM100. Walaupun saya tak dapat johan, itu tak bermakna saya akan putus asa. InsyaAllah, saya pasti akan menjadi johan pada satu hari nanti. Ya Nis, apa perasaan Nis sekarang selepas buat persembahan pidato di pentas kebangsaan? Walaupun awalnya saya gugup, tapi saya rasa saya dapat sampaikan pidato dengan cukup cemerlang dan saya dapat meraih tempat keempat daripada 20 peserta. Jadi saya rasa happy lah, gembira. Walaupun tak dapat johan tapi saya tetap dapat tempat. Tahniah Nis. Kepada adik-adik SKOL yang mempunyai bakat berpidato, jangan simpan, tonjolkan bakat itu seperti saya. Bye. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Kasmah kerana dari dulu mengajar saya berpidato, dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Cikgu Hasbullah kerana telah menjadi driver kami. Okey, saya nak berterima kasih dekat guru-guru yang telah mengajar saya, membimbing saya, mengiring saya dalam pelbagai pertandingan pidato. Saya doakan semoga cikgu-cikgu yang telah membantu saya akan diberi kesihatan yang bagus, dipanjangkan umur dan dimudahkan segala urusan. Amin. Semoga cikgu-cikgu yang telah mengajar saya akan mendapatkan murid lain untuk menyertai pertandingan pidato lagi. Dan semoga cikgu-cikgu tak berputus asa untuk mencari murid menyertai pertandingan pidato atau pertandingan lain. Terima kasih. Bye.